hadirin sekalian, Majlis Sekecita mengumumkan ketibaan yang dihormati Senior Assistant Commissioner Polis Tuan Kemuran Senang Hakim Mulyandi, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri bersama isteri yang berbahagia Puan Magdalena Binjam, pengerusi Kawalan, kehormatan, Kap Panglima, hormat, Kap. Yusuf, Kap. Turun! Kap! Salam sejahtera yang dihormati Tuan. Kawalan kehormatan terdiri dari 2 pegawai, 51 anggota yang sedia untuk diperiksa. Tuan! Hadirin sekalian, untuk makluman, kawalan kehormatan pada pagi ini terdiri daripada 2 orang pegawai kanan polis dan dibantu oleh 51 orang pegawai rendah polis Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri yang diketuai oleh Asisten Superintendent Polis Afiq bin Izani sebagai pegawai baris dan dibantu oleh Inspektor Muhammad Ehsan bin Latif sebagai penolong pegawai baris. Hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis pada pagi ini dimulakan. Sama isteri yang berbahagia Puan Magdalena Binjam, pengerusi Perkap Iskandar Puteri, yang dihormati Superintendent Polis Puan Saifullah bin Jaya alias Yahaya, Timbalan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, dan isteri yang berbahagia Puan Rafidah binti Abdul Manan, Naib Pengerusi Perkap Iskandar Puteri, tuan-tuan, puan-puan Ketua Bahagian, Ketua Polis Balai, pegawai kanan polis, pegawai rendah polis, pegawai-pegawai awam, ahli-ahli perkap, pesara-pesara polis, tetamu-tetamu jemputan, serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dirahmati Tuan.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah, himpun pada pagi ini sempena perhimpunan bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri, diiringi dengan keberkatan dan keredaan darimu ya Allah, dihiasi dengan sifat jujur dan ikhlas, bersikap positif dan berwawasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Eratkanlah kasih sayang antara kami, jadikanlah negara kami negara yang aman dan makmur, dianugerahi kemajuan yang berterusan. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih yang dirahmati Tuan. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyempurnaan lafaz ikrar rukun negara dan lafaz ikrar taat setia Polis Diraja Malaysia yang akan diketuai oleh Inspektor Muhammad Ashraf bin Muhammad Aslam dari Bahagian Siasatan Komersial IPD Iskandar Puteri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Akan hasil kerjasama, pengorbanan serta komitmen seluruh warga IPD Iskandar Puteri. Justru saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Timbalan Ketua Polis Daerah dan isteri serta seluruh warga kerja IPD Iskandar Puteri yang telah memberikan kerjasama serta usaha telah dimulakan hendaklah diteruskan serta diperkasakan oleh kepimpinan seterusnya. Janganlah kita cepat berpuas hati dengan pencapaian yang ada. Sentiasalah menilai kelemahan, memperbaiki kekurangan dan mencari kaedah yang lebih berkesan untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati sekalian, Iskandar Puteri merupakan sebuah daerah yang membangun dengan begitu pesat. Perubahannya amat ketara dan jauh berbeza ketika saya mula-mula datang ke daerah ini. Waktu Ibu Pejabat Polis ini masih dikenali sebagai IPD Nusa Jaya. Hari ini Iskandar Puteri telah berkembang sebagai sebuah kawasan kekayaan. Kediaman pendidikan, perindustrian, bantuan dan perdagangan yang penting di negeri Johor. Pertambahan penduduk, pembangunan kawasan baru serta peningkatan aktiviti ekonomi turut membawa cabaran semakin kompleks dalam aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Itu juga IPD Iskandar Puteri dahulunya beroperasi di sebuah bangunan sewaan. Ini turut berdiri megah dengan bangunan baru di atas. Diteruskan lagi dengan penyampaian surat penghargaan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri dan anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2025. Senarai penerima dipersilakan DSP Muhammad Faisal bin Mat Saleh dari KBKA, seterusnya DSP Muhammad Izwan bin Zakaria KBSJD, seterusnya ASP Muhammad Sairi bin Hassan KCKD,
Seterusnya ASP Ning Aini binti Yusuf KBPD. ASP Wan Jin Xiong KBFJKD. Seterusnya ASP Tamil Selvam anak lelaki Elia Kano KBSPTD. Saya bagi shoot. Tak boleh. Dia nak nangis tu. Kenapa lagi? ASP Laitan KBPJ KKD. Seterusnya ASP Syahrizal bin Dulmana KB Law. ASP Siti Aisyah binti Ahmad KB. Seterusnya Inspektor Prem Hadid anak lelaki Ebun KBB Nusa Distari. Seterusnya Inspektor Jasrul bin Jamaluddin KPB Iskandar Putri. Seterusnya Inspektor Alvin Sulesan anak lelaki John Michael KPB Bukit Indah. Inspektor Nur Muhammad Roiza Alif bin Zahuri KPB Kesar. Inspektor Nur Hakimi bin Muhammad KPB Gelang Patah. SI Wan Azhar bin Wan Arifin KPB Kangkar Pulai. Sarjan Izmir Ahmad bin Jonet pemangku KPB Mutiara Rini.
Sarjan Jingga Anak Esot, Timbalan KPB Ulunco. Malam sejahtera yang terbaik. Dan BF Puan Zamzalina binti Tumian dari Pengurusan. Seterusnya, Persatuan Keluarga Polis Perkat. Penerima pertama, Puan Magdalene Lobinjang, Pengerusi Perkat. Seterusnya, Puan Rafidah binti Abdul Manan, Naib Pengerusi Perkat. Okey tuan, puan 1, 2, 3. Okey tuan. Seterusnya, Inspektor Mani binti Muhammad Mokhtar, Penolong Setiausaha 1. Satu, dua, tiga. Okey tuan. Seterusnya, Inspektor Emma binti Rasmi, Ketua Biro Industri Kecil dan Sederhana Perkat. Okey tuan, puan 1, 2, 3. Okey. Seterusnya, Puan Nur Rafidah binti Sarani, Ketua Biro Sosial dan Lawatan Perkat. Okey tuan, 1, 2, 3. Sekali tuan, 1, 2, 3. Seterusnya, Puan Salina binti Abdul Syukur, Ketua Biro Pendidikan Perkat. Okey tuan, 1, 2, 3. Okey tuan. Seterusnya, Puan Muhammad binti Ibrahim, AJK Balai Polis Iskandar Puteri. Tuan, 1, 2, 3. Okey tuan. Seterusnya, SM Nurli binti Kamarudin, Penolong Ketua Biro Sains Rumah Tangga. Dan 1, 2, 3. Baik tuan. Seterusnya, Sarjan Rosfarina binti Muhammad Nasir, Bendahari Perkat. Dan 1, 2, 3. Okey tuan. Seterusnya, Sarjan Suhaidati binti Saidi, Penolong Ketua Biro Sukan Perkat. Okey tuan, 1, 2, 3. Baik tuan. Seterusnya, Sarjan Salina binti Saleh, Penolong Ketua Biro Agama Perkat. Banyak dia. Banyak dia. Satu, dua, tiga. Baik tuan. Seterusnya, Korporal Yi Meng Ching, Penolong Ketua Biro Sosial dan Lawatan Perkat. Dan 1, 2, 3. Baik tuan. Seterusnya, Lance Corporal Nur Amira Amran, Penolong Ketua Biro Rusia 1 Perkat.
Agustin Anak Miller, Penolong Ketua Biro Kebajikan Perkap. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, PF Nur Rashidin binti Abdullah, AJK Pegawai Awam Perkap. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, PF Syatia Priya Anak Perempuan Al-Huga, Penolong Ketua Biro Urus Setia 2 Perkap. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, PF Nur Huda binti Sabaluddin, Juru Audit Perkap. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, Puan Syamsirah binti Adrizal, Penolong Ketua Biro Industri Kecil dan Sederhana Perkap. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Belum awam ni. Seterusnya, bagi penerima kategori pesara polis, dipersilakan SM Bersara Haji Anwar bin Haji Osman dari Persatuan Skuad Kebajikan 69 PDRM. Dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, Korporal Bersara Haji Azman bin Mudin dari Persatuan Skuad Kebajikan 69 PDRM. Okey, tuan, 1, 2, 3. Kaitan. Dijemput SI Bersara Muhammad Tahir bin Malik dari Persatuan Pesara Polis Negeri Johor, Cawangan JBU Iskandar Puteri. Okey, dan 1, 2, 3. Kaitan. Seterusnya, SM Bersara Jaafar bin Samad dari Persatuan Pesara Polis Negeri Johor. Okey, tuan, 1, 2, 3. Kaitan. Dipersilakan Sarjan Bersara Rajin Jiran Anak Lagi Armutusami dari Persatuan Pesara Polis India Negeri Johor. Okey, tuan, 1, 2, 3. Kaitan. Dan dipersilakan Sarjan Bersara Arumugam Anak Lagi Mari Chinasami Chetty, Persatuan Pesara Polis India Negeri Johor. Keceting ke hutang. Dan 1, 2, 3. Okey. Seterusnya, bagi kategori penerima kategori orang awam, dipersilakan Cik Liu Sun Woon dari AJK Persatuan Peniaga Cina Iskandar Puteri Johor. Okey, dan 1, 2, 3. Okey, betul. Seterusnya, Encik Jia Yang Hua dari AJK Persatuan Peniaga Cina Iskandar Puteri Johor. Dan 1, 2, 3. Okey, betul. Seterusnya, dipersilakan Wakil Cik Ting Wee dari Sheraton Nusa Bestari Sindiran Berhad. Mana boleh pula. Dan 1, 2, 3. Seterusnya, Encik Sani Su dari pengurusi Hotel Pulai Spring. Okey, dan 1, 2, 3. Seterusnya, Wakil Encik Lezawi Shirin dari Managing Director of China Construction Industry Engineering. Dan 1, 2, 3. Betul. Seterusnya, Wakil
Encik Wei Huali dari Deputy General Manager of China Construction Industry Engineering. Dan 1, 2, 3. Okey, baik tuan. Seterusnya Wakil Encik Tan Siu Chin, Public Affairs Manager of China Construction Industry Engineering. Dan 1, 2, 3. Baik tuan. Dipersilakan Encik Suzaidi bin Ibrahim dari Ketua Kampung Sungai Melayu. Baik tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Seterusnya Encik Nordin bin Abdul Rahman, Imam Masjid Kampung Sungai Melayu. Baik tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Dipersilakan Encik Mak Razif bin Manap, Ketua Komuniti Penduduk Tega Residen. Baik tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Dan akhir sekali Encik Selvadiran Mageswaran dari Kasturi Metals and Machinery Malaysia Sdn Bhd. Baik tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Seterusnya bagi penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2025. Dipersilakan Inspektor Siti Asilah binti Jamalani dari BSJND. Inspektor Nur Fakira binti Manrazi dari Pengurusan. 1, 2, 3. Baik tuan. Penuh. Inspektor Muhammad Fitri bin Lahama BSJKD. 2, 3. Okey, baik tuan. Inspektor Muhammad Farhan bin Roslan BSPTD. Tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Sarjan Khairul Rizal bin Nawi BSJND. 1, 2, 3. Sekali tuan. 1, 2, 3. Tuan. Sarjan UK Suran Pilai anak lelaki Duruman Balai Polis Kankar Pulai. 2, 3. Baik tuan. Sarjan Kabri Dari anak janda BSJD. Baik tuan. Silam. Aduh, saya patung. Nak ejak. Korporal Badong anak Jambul Balai Polis Gelang Patah. 3. Baik tuan. Korporal Muhammad Khairul Hakim bin Saleh Balai Polis Nusa Bistari. 1, 2, 3. Korporal Muhammad Hafiz bin Muhammad Sauti Balai Polis Nusa Bistari. Korporal Matthew Moh Hok Wai BSJD. Tuan. 1, 2, 3. Baik tuan. Korporal Muhammad Hanif bin Ami Balai Polis Kesap. Korporal Mat Zainin bin Rahim BSJD. Korporal Muhammad Syahzihan bin Johan BPJKKD. Kena ejah nanti. Korporal Zainal bin Mansur Balai Polis Tanjung Kupang. Baik tuan. Maaf saya, kesilau. Dan 1, 2. Korporal Ahmad Syaril bin Yunus BPJKKD. Korporal Mat Fazal bin Din BPJKKD. Dan 1, 2, 3. Korporal Muhammad Fuad bin Hasbullah BSJD. 1, 2, 3.
Korporal Ahmad Salihan bin Salim, Balai Polis Bukit Indah. Ketuan 1, 2, 3. Baik dah. Korporal Muhammad Zulfikar bin Nurjaya, BPJ KKD. Ketuan 1, 2, 3. Baik dah. Lance Korporal Muhammad Rafiq bin Nurbasa, Balai Polis Kesap. Maaf, Korporal Muhammad Rafiq bin Nurbasa, Balai Polis Kesap. Lance Korporal Nurul Aini binti Ibrahim, Balai Polis Nusa Bistari. Lance Korporal Ihsan bin Anwar, Balai Polis Kesap. 1, 2, 3. Baik dah. Lance Korporal Nurul Fizah Akilah binti Kamis, Balai Polis Kelang Patah. Ketuan 1, 2, 3. Baik dah. Ketuan Lance 1, Korporal 2, Muhammad 3. Faizal bin Muhammad Yusof, Balai Polis Kesap. Lance Korporal Maharani binti Muhammad, Balai Polis Bukit Indah. Seterusnya Lance Korporal Huzairin bin Muhammad Noh, Balai Polis Kesap. Ketuan 1, 2, 3. Lance Korporal Muhammad Azhar bin Sidi, LISBD, Balai Polis Bukit Indah. 1, 2, 3. Lance Korporal Muhammad Nur Ikram bin Muhammad Amran, Balai Polis Kangkar Pulai. Seterusnya Lance Korporal Muhammad Ashari Hanif bin Ahmad, Balai Polis Kesap. Lance Korporal O'Brien Belly, anak lelaki Billy, BPJ KKD. Ketuan 1, 2, 3. Lance Korporal Sharifuddin bin Ismail alias Abdul Rahman, BPJ KKD. Ketuan 1, 2, 3. Baik dah. Lance Korporal Syamil Mustaqim bin Rozwan dari BPJ KKD. Ketuan 1, 2, 3. Lance Korporal Edri Jutin, BPJ KKD. Ketuan 1, 2, 3. Seterusnya Lance Korporal Muhammad Nur Hizam bin Abdul Rahim, KDNKA. Ketuan 1, 2, 3. Ketuan 1. Lance Korporal Ahmad Haris Aiman bin Ahmad Taufik, Balai Polis Bukit Indah. Ketuan 1, 2, 3. Lance Korporal Anas Ashraf bin Banun, Bilok. Ketuan 1, 2, 3. Ketuan. Lance Korporal Namanesh anak lelaki Balakrishnan, Bilok. Okey, baik dah. Sikit. 1, 2, 3. Baik dah. Constable Lokman Hakim bin Adnan dari BKDNKA. Ketuan 1, 2. Constable Muhammad Al-Hafiz bin Jaafar dari BSJD. Ketuan 1, 2, 3. Okey, baik dah. Seterusnya BF Muhammad Faisal bin Ibrahim dari Bilok. Ketuan 1, 2, 3. Baik dah. Akak sini. PF Aziana binti Abu Bakar dari Pengurusan. Ketuan 1, 2, 3. Okey, baik dah. Seterusnya PF Nur Fazira binti Ahmad dari BSJND. 1, 2, 3. Baik dah. Seterusnya PF Azul Nizam bin Muhammad Sufian dari Balai Polis Tanjung Kubah. Penghargaan dari Ketua Polis Daerah dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk. Okey tuan, untuk 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Baik dah. Terima kasih kepada Datuk di atas penerimaan sijil penghargaan sebentar tadi, dan terima kasih juga Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang dihormati Tuan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri di atas penyampaian surat penghargaan dan anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2025 kepada semua para penerima sebentar tadi.
Hadirin sekalian, mengumumkan perarakan kawalan kehormatan keluar dari maidan. Hey. Kedua baris. Alat kehormatan untuk barisan. Dah. Tiga. Dan. Kanan. Right. Bang, 1, 2, 3. Sekali lagi Bang. Jangan gerak lagi. 1, 2, 3. Lakukan 1, 2, 3. Okey kan?
Siap untuk bagian. CS Pak. Pecah dua, bagi dua. Bagi dua tu. Kenapa tak boleh tu? Bagi dua tu. Oh, benar tu kan? Ya udah. Okey, jap, ambil dekat. Okey tuan, 1, 2, 3. Sekali lagi tuan, 1, 2, 3. Belakang, Hormat Panglima! Hormat! Go!